dengan bagaimana saya datang ataupun menceburi dalam benda ataupun perkara sunnah wahabi ke salafi ke dan sebagainya. Saya ingat benda yang tidak banyak beza, cuma Ustaz Salman menceritakan bahawa dia jumpa dengan mungkin guru dia yang pertama dalam bidang ni, iaitu Ustaz Zamzam dan sebagainya. Saya ingat oleh kerana saya tak ada benda selepas daripada PMR, saya membaca buku. Saya buka dan kemudian saya antara buku yang orang bagi dan sebagainya, antaranya kebanyakan orang daripada kita akan jumpa perbezaan ataupun kepelikan kita dalam melakukan ibadah, terutamanya salat. Dia dapat kitab Al-Albani rahimahullah, apa sifat salat Nabi. Dapat juga dengan buku pedoman salat daripada bahasa Indonesia tu. Dan kita akan nampak pelik ada perbezaan itu dan ini. Saya ingat sehinggalah pada tingkatan 3 saya mula baca dalam di apa sekolah saya ada library yang mana buku-buku Arab dia tak keluar. Dia letakkan dalam tempat-tempat khas. Tangan saya gatal, saya buka, saya tengok ada kitab. Bila baca tu nampak macam hebat, orang lain tak boleh baca, sedangkan kita buka pun kita tak faham. Okey. Cuma ada di sana semangat untuk belajar bahasa Arab. Cakap belajar bahasa Arab. Mana saya ingat ketika saya darjah berapa, 3 ataupun darjah 4, saya cuba nak try cakap Arab. Guru di sekolah rendah, apabila guru saya kata tolong ambil beg dia di satu bilik, dia satu kelas. Saya gaya nak bahasa apa orang muda nak poyo bercakap bahasa Arab. Saya kata, "Mata ya ustazah?" Saya nak kata kat mana? Okey, kat mana? Saya kata mata ya ustazah. Jadi dia pun pelik, dia tengok saya tengok dia. Lepas tu dia pergi, saya pun pergilah ambil beg tu. Dan saya jalan kata, "Awak bodoh sangat guna perkataan mata. Sedangkan saya perlu gunakan aina." Dan semenjak daripada itu, setiap kali nak gunakan al-ahruf al-istifhamiyah, saya akan pastikan bahawa ia adalah tepat. Dan lepas tu apa seronok nak guna bahasa Arab dan sebagainya, dan mulalah membaca itu dan ini. Dan saya membaca apa buku-buku berkaitan dengan sunnah. Dan yang paling penting, apabila adanya kita katakan al-udwan ataupun tindak balas daripada orang lain yang tak suka kepada cara kita faham dalam agama. Macam kata tadi, apabila kita buat dia wahabi. Benda yang paling best apabila orang lawan saya ataupun ustaz-ustaz tak suka, dia ambil tindakan menyebabkan kita rebel. Kita mau lawan. Contoh, saya dipanggil, kata kalau saya tidak menanggalkan kefahaman wahabi itu, saya akan dibuang sekolah. Sungguh, saya ingat daripada tingkatan 3 sampai ke tingkatan 5, saya ingat lebih daripada 10 kali saya kena ugut macam tu. Panggil dalam meeting dan sebagainya. Dan sampai benda yang paling best, saya kata Allah, sampai tahap ni saya di satu daerah di Selangor, dia panggil qadi daerah untuk menghentam saya seorang dengan dipanggil seluruh satu sekolah tu, seluruh pelajar lebih kurang dalam 6 hingga 700. Dia kata, budak ni baru tingkatan 3, tingkatan 4, bahasa Arab pun apa semua tak tahu. Saya ingat sampai benda yang saya paling ingat, dia kata pasal kita gedik jari tu. Puak-puak ni gedik jari sebab dia nak tulis la ilaha illallah. Sehingga kata Allah qadi daerah pun boleh kata macam tu. Tak apa, elok lagi kita. Jadi apabila orang cuba untuk lawan kita, kita nak lawan balik. Dan kita explore, makin explore. Dan kita pula ada kelebihan, Tuhan bagi pandai cakap. Kita mulalah, adalah orang mula dengar kita. Bila ada ustaz kata macam ni, orang tanya kita, kita justify, kata begitu dan begini. Sehinggalah saya ada kawan-kawan yang ikut, ustaz cakap satu, dia lawan. Ustaz lawan satu, sehinggalah saya keluar pada sekolah. Pihak sekolah terpaksa panggil semua yang ada kaitan dengan saya dan dia brainwash. Dia kata, inilah dia kelompok yang namakan Wahabi, pengganas lah dan sebagainya. Dan alhamdulillah, semua daripada kita apabila berhasrat untuk mendalami ilmu Islam, terutama dengan manhaj sunnah, dia akan ada stages dalam hidup dah. Ada yang kadang kalau dia keras, dia terlalu syadid, dan kemudian dia nampak dimensi yang berbeza. Sehingga satu masa alhamdulillah saya pergi ke UK dan melihat ada orang-orang sunnah dan orang salafi yang lebih kadang-kadang lebih dekat dengan jiwa kita,
dalam memahami sunnah dan memahami ruh agama, berbanding orang hanya hidup di atas helaian kertas dan dia tak baca apa between the lines. Dia hanya what exactly written on the lines but not the between the lines. Antara dua baris itu apa yang sebenarnya yang diminta oleh syarak, berbanding dia kata apa yang syarak kata ambil saja. Jadi dia tak nampak. Tapi satu benda yang perlu kita tahu, siapa yang mengetahui sunnah dan deal dengan perbezaan pandangan ni, hidup dia paling seronok dan paling mudah. Selama dia ada nas, dia tahu keadaan dia, dia boleh apa? Dia boleh kadang-kadang kena switch. Itulah perkara yang selalu kami buat. Kalau tiba-tiba ada masalah, apa saya akan tanya ada, kita akan bincang, nampak macam senang. Dan nampak ada nas dan sebagainya. Kami susun ambil di kitab dalam bilik dia di UIA tu. Ambil ni tengok, oh ada. Ni rasa. Saya ingat terutama isu tasahur, saya ingat. Pandangan saya patut bernyaman dan sebagainya. Dan amalan tak bagi tahu siapa, tapi ada nas, sendiri-sendiri amal. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Okey tuan-tuan. Saya sebenarnya tak panas lagi enjin. Jadi lah ni baru nampak sikit dia punya tune forum kita malam ni. Dia sebenarnya sekadar nak berkongsi pada pengalaman ini supaya tuan-tuan semua rasa bahawasanya kita semua melalui benda yang hampir sama. Apa yang dilalui oleh panel berdua pada malam ini, tuan-tuan pun melalui benda yang sama. Apa yang saya ingin tekankan adalah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan kita di atas jalan ini, dan mudah-mudahan kita mati di atas jalan ini, dan mudah-mudahan kita dihimpunkan dalam syurga bersama-sama dengan Nabi dan juga para sahabat insya-Allah. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Kita nak fokus terus kepada tajuk sebenarnya. Tajuk kita, saya lupa nak apa pengerusi. Tajuk kita malam ni sebenarnya adalah istiqamah. Istiqamah. Jadi soalan saya pada Ustaz Salman, Ustaz Salman tolong cerita sikitlah. Dan kita dalam bulan puasa ni, tuan-tuan tengok kan, kita boleh habis baca Quran. Mungkin ada di kalangan kita dah khatam dah ni, malam ni dah habis dah, dah habis dah 30 juzuk dah habis. Ada di kalangan kita yang boleh salat malam, boleh bangun salat malam. Kalau mungkin malam-malam bulan-bulan lain tak boleh buat benda tu. Dan satu lagi kejayaan yang besar mungkin ada di kalangan kita yang kalau bulan bukan Ramadan kita tak puasa kan. Nama kata puasa ni, kalau Tuhan tak wajibkan memang tak puasa dah kan. Tapi disebabkan Tuhan kata wajib, maka kita puasa. Jadi macam mana sebenarnya kita nak kekalkan momentum ni supaya lepas pada bulan Ramadan ini kita kekal istiqamah. Jadi Ustaz Salman tolong cerita sikit Pak. 10 minit dah Ustaz Salman. Boleh tak? Okey, terima kasih Ustaz Hisham atas soalan. Sebelum 10 minit, 8 minit saya akan cerita tu. 2 minit saya nak tarik sikit apa yang Ustaz Abu Hafiz sebut tadi. 2 minit. Okey. Tuan-tuan, saya seronok cerita sebab tadi tak nampak cerita, kita cerita seorang. Bila dia dah masuk sikit baru kita nampak gambaran dulu masa kita dekat universiti. Kami bila duduk universiti dulu, bilik saya ni macam banyak buku lah. Bila kami lepak, ada benda kami nak bincang, kita akan duduk di situ. Ni macam mana? Dan banyak kes yang kita tak nak cari, kita nak cari benda lain, tapi rupanya kita jumpa benda lain. Itu yang Ustaz Abu Hafiz sebut tadi, yang bila kita belajar agama, hidup kita mudah. Saya bagi dua contoh je. Satu contoh, kalau Ustaz Abu Hafiz masih ingat bila kita duk bincang bab jarak musafir, berapa lama boleh jamak solat, kita tengah bincang bab tu. Jadi kita ambillah buku seorang satu, baca lepas tu kita bincang. Rupanya kita jumpa pandangan baru yang jamak ni sebenarnya bukan sekadar ketika musafir. Ya, walaupun Imam Tirmizi kata ini salah satu hadis yang ulama tak amal dan ada dalam kitab dia, tapi kita jumpa pandangan baru. Oh, rupanya kalau kita tak musafir pun, kita ada kerja, kita ada urusan, sekali-sekala kita boleh jamak rupanya. Jumpa, tak nak cari tapi terjumpa. Begitu juga kes yang Ustaz Abu Hafiz sebut tadi tentang sahur. Kita nak cari, tak nak imsak sebenarnya. Kita tengah cari apa alasan nak kata imsak ni tak ada. Azan subuh baru berhenti. Bila kita cari, rupanya kita terjumpa amalan beberapa sahabat yang azan pun dia pun makan lagi. Dia pun keluar tengok, belum cerah lagi boleh makan lagi. Jadi itulah sejarah. Tuan-tuan, ini sebelum kita sambung, ini bukan kelas fiqh. Ini sekadar cerita pengalaman. Ini bukan cerita pasal hukum fiqh. Ini sekadar cerita apa yang kita lalui dahulu. Dia sebenarnya itu benda yang menarik lah bila kita duduk sama-sama dahulu, baca buku sekali, bincang dan sebagainya. Jadi itu sekadar ulasan sedikit. Sebab Ustaz Abu Hafiz sebut ringkas, saya panjangkan sedikit. Berbalik kepada soalan Ustaz Hisham,
bagaimana untuk istiqamah. Seorang sahabat datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Perempuan ni, seorang lelaki ni datang tanya kepada Aisyah, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya nak bagi nampak konteks hadis ni. Konteks hadis ni begini. Nabi SAW amat-amat anjurkan orang untuk beribadah di bulan Ramadan. Nabi anjurkan. Dalam banyak hadis. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan balasan daripada Allah, diampunkan dosanya yang telah lepas. Dan banyak lagi galakan-galakan lain untuk beribadah di bulan Ramadan. Apabila orang dengar ada galakan-galakan yang macam ni, ada benda yang membuatkan kita nak ibadat sangat, Nabi terlalu anjurkan kita beribadah, menyebabkan orang tertanya-tanya, yang Nabi duk suruh ibadah ni sebenarnya macam mana Nabi buat? Apa yang Nabi buat special di bulan Ramadan ni yang Nabi suruh sangat kita buat ibadat betul-betul? Jadi orang tanya kepada Aisyah, macam mana Nabi solat di bulan Ramadan? Dan tentu kena ingat, Nabi jarang keluar tarawih di masjid. Nabi keluar tarawih di masjid beberapa hari sahaja. Jadi ramai sahabat mereka tak tahu. Berkemungkinan ketika orang tanya hadis ni kepada Aisyah, Nabi tak pernah keluar ke masjid pun. Jadi orang tak tahu. Orang nak tahu. Orang pun tanya, macam mana ibadat bulan Ramadan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi SAW tidak tambah sama ada di bulan Ramadan ataupun di bulan selain daripada Ramadan, tak lebih dan tak kurang daripada 11 rakaat. Itu solat malam Nabi SAW. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita berapa rakaat lebih bagus daripada berapa rakaat, bukan itu. Itu lain kali kita boleh cerita. Cuma nak tunjukkan yang ibadat Nabi SAW di bulan Ramadan ataupun selain daripada Ramadan, terutamanya solat Nabi ni sama. Bilangan dia sama. Tapi Nabi bagi galakkan untuk orang banyak beribadah di bulan Ramadan. Nabi baca Al-Quran di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Bulan Ramadan Nabi baca lebih. Nabi bersedekah di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi sedekah lebih. Jadi itu ibadat Nabi SAW. Tuan-tuan, ni nasihat untuk diri saya dan untuk kita sekalian. Kadang-kadang banyak di antara ibadat ni dia tak susah untuk kita buat, tapi susahnya untuk kita nak mula buat ibadat itu, untuk kita membudayakan diri kita dengan ibadat itu. Itu yang susah. Itu benda yang paling berat. Tapi apabila orang telah buat ibadat itu dan ibadat itu sebati dengan jiwa dia, dia tak susah. Sebab itu Nabi SAW sebut, solat itu dijadikan penyejuk mata untuk aku. Jadi begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Kecil-kecil kan, kita paksa anak-anak kita solat, kita kejut dia pagi-pagi, dia tengah tidur untuk bangun solat. 20 tahun, 30 tahun orang solat, tiba-tiba kalau tuan-tuan sekali-sekala kita bermusafir kan, kita ada jamak dah, bila masuk waktu asar, kita rasa macam sedikit kosong, kita rasa macam nak kena solat ke tak? Itu tandanya apa? Solat itu sebati dengan jiwa kita. Kita tak boleh bayangkan macam mana satu hari aku hidup tanpa solat. Tak boleh bayang. Sebab benda tu selalu kita buat. Begitu juga dengan orang yang baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran setiap hari, tiba-tiba sehari dia tak boleh baca Al-Quran, dia jadi tak senang duduk. Dia jadi gabra ke, raplah ke apa ke. Ini semua perkataan yang dia tak guna lah. Dia tak kena. Sebab apa? Sebab jiwa dia tu sebati dengan ibadat. Jadi istiqamah ini benda yang penting, terutamanya di bulan Ramadan ni. Kita kena sekurang-kurangnya mulakanlah sesuatu yang lebih daripada sebelum Ramadan. Tuan-tuan, terutamanya puasa ni mungkin berat bagi sebahagian orang lah. Puasa, sebagian orang dia puasa sunat ni berat sikit. Terutamanya solat lah. Kita boleh, tuan-tuan katakan kita boleh solat setiap malam, kita datang berjemaah solat tarawih, ataupun kita solat sendiri di rumah. Kita cuba, kalau kata tak boleh nak bagi penuh solat tahajud kita macam bulan Ramadan ni, paling kurang witir dengan 2 rakaat sebelum subuh tu kita kena start. Kalau kata kita ni dah buat dah,
2 rakaat sebelum subuh witir tu dah ada. Apalah salahnya kalau 11 rakaat yang kita buat di bulan Ramadan ni kita buat juga di bulan lain. Berat, betul memang berat. Tapi beratnya di mana? Beratnya ketika mula. Lepas dah mula dia jadi sebati dengan jiwa kita. Jadi itulah Ramadan ni kena ubah sedikit. Kalau solat kita ni dah cukup dah, lebihkan sedikit bacaan daripada yang lepas-lepas, supaya tuan-tuan nanti kita boleh fikir, oh Ramadan 2012 ni lah aku mula pegang mushaf ketika solat aku baca banyak. Oh Ramadan 2013 ni lah aku mula dalam solat aku cukupkan 1 juzuk. Oh Ramadan tahun ni lah aku mulakan setiap bulan aku sedekah banyak ni duit aku. Jadi setiap tahun ni apabila masa berjalan, kita ada satu nilai sentimental yang Ramadan tinggalkan kepada kita. Itu penting. Jadi saya nak tekankan sedikit tentang solat. Dah cukup dah 10 minit? 2 minit lagi? 1 minit setengah? Okey. Tuan-tuan nak cerita sedikit, tekankan untuk solat malam ni. Nabi SAW, Allah lantik Nabi menjadi Nabi dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu official. Nabi maknanya apa? Orang yang mendapat wahyu daripada Allah. Siapa yang dapat wahyu daripada Allah, automatik dia jadi Nabi. Wahyu dalam erti kata wahyu lah, bukan kita firasat ke apa, ni wahyu sungguh. Dia jadi Nabi. Jadi apabila turun ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah telah endorse yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi. Dia dilantik. Jadi kalau mai orang-orang merepek mana kau duk kata dia dapat wahyu, katok orang kepala dia. Orang yang kata dapat wahyu, Nabi sahaja yang dapat wahyu, orang lain tak dapat wahyu. Penjaga makam Nabi pun tak dapat wahyu, Nabi sahaja yang dapat. Jadi wahyu. Apabila Nabi dilantik untuk menjadi seorang Nabi, sebelum dia diberikan tanggungjawab untuk berdepan dengan masyarakat, wahai Muhammad, sebelum kau keluar nak pergi beritahu kat orang ni, sebelum kau nak ajar orang kepada agama Allah, sebelum kau nak menghadapi cabaran apa semua ni, Allah bagi kepada Nabi satu assignment. Nabi ada satu tugas. Kerja ni kau mesti sempurnakan dulu Muhammad sebelum kau pergi cerita ke orang pasal agama. Apa kerja itu? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nasfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah kamu dan solatlah di waktu malam walaupun sedikit. Bukan walaupun sedikit, illa qalilam, solatlah di waktu malam melainkan sedikit, sama ada separuh malam ataupun kurang daripada separuh malam ataupun lebih daripada separuh malam, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tuan-tuan, ini ujian Nabi Muhammad. Sebelum kau keluar pergi berdakwah, sebelum kau keluar nak ajar orang kepada agama, ini benda first sekali. Kau mesti bangun, kau mesti solat. Kenapa itu ujian dia? Kenapa Nabi diberi ujian untuk solat dahulu, lepas tu baru keluar? Rahsia dia Allah sebut dalam ayat selepas itu. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Kerana sesungguhnya bangun malam itu menjadikan langkah manusia lebih kuat. Sebab risalah yang Nabi nak sampaikan ni risalah yang berat. Langkah Nabi mesti kuat. Nabi tak boleh patah balik. Kadang-kadang orang serang, kadang-kadang orang maki hamun, kadang-kadang orang ancam Nabi. Langkah ini tak boleh ke belakang. Menjadikan langkah kamu semakin kuat. Wa aqwamu qila. Dan perkataan kamu semakin tepat. Da'i di jalan Allah. Bukan sahaja da'i, apa sahaja yang kita buat. Ini dua benda kita nak. Kaki kita mesti kuat. Bukan kaki kita kuat terajang orang. Langkah kita ni mesti tegap. Lidah kita mesti jelas. Jadi untuk tujuan itu Allah bagi kepada Nabi tugas, wahai Muhammad, engkau mesti bangun malam, engkau mesti solat. Jadi tuan-tuan, kita pun selain daripada Ramadan ni, lepas daripada Ramadan, nasihat untuk kita bersama, kita mulalah sedikit-sedikit. Jangan terus mula. Jangan terus mula sampai kaki bengkak. Mula terus kaki bengkak 3 hari ya, lepas tu tak solat dah. Jangan begitu. Innallaha la tamillu innallaha lan tamillu hatta tamillu antum. Allah tak rasa bosan nak bagi pahala sampai kamu yang malas nak ibadat. Naik sedikit-sedikit. Mulakan sedikit-sedikit, dekatkan diri kita kepada Allah. Jadi nasihat saya kepada diri saya dan kita sekalian, tinggal satu titik yang dia bermula daripada Ramadan ini. Titik apa ni? Titik untuk dekat kita kepada Allah. Tinggalkan satu noktah yang memberi kepada kita nilai sentimental yang kuat.
ini Ramadan ni dia mula dan dia berterusan. Minta maaf Ustaz Hisham, 15 minit. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz Salman. Cantik poin yang dia ulas tadi, khususnya yang berkaitan dengan salat malam. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Soalan seterusnya kepada Ustaz Abu Hafiz. Tadi Ustaz Salman dah cerita tentang macam mana kita nak istiqamah. Sekarang ni macam mana pula cabaran yang akan dihadapi oleh orang yang nak istiqamah ni? Khususnya mungkin Ustaz ada pengalaman duduk di negara barat kan. Orang bila sebut saja negara barat ni kita punya gambaran fasad, orang jahat apa kan, celaru, kalut, tunggang terbalik semua kan. Jadi macam mana sebenarnya cabaran untuk kita nak istiqamah tu? Boleh Ustaz. Dan macam mana cara nak menangani cabaran tersebut? Pertama, apabila kita bercakap berkaitan dengan cabaran terhadap sesuatu yang datang kepada kita setelah kita buat, untuk kita capai sesuatu itu, kadang-kadang benda itu agak mudah untuk buat, tetapi untuk mengekalkan momentum, seperti mana Ustaz Salman sebut tadi, kadang-kadang untuk memulakan sesuatu itu payah. Betul, Arab mengatakan khutatul ula nisfu syai', langkah pertama itu adalah separuh daripada keseluruhannya. Ada orang apabila dia kata, benda ni payah ni, entah kena hati-hati, entah jangan buat apa ni, dia tak buat lagi. Tapi dia takutkan orang, menyebabkan orang yang nak buat tu jadi takutlah. Dia pun tak nak memulakan perkara tersebut. Bangkit malam takut besok nanti apa tak boleh nak kerja, nak pergi kelas dan sebagainya. Namun kadang-kadang benda ini adalah benda yang normal bagi satu orang yang apabila dia dah melakukan perkara-perkara amalan ibadah di dalam Ramadan. Sebab yang pertama, kenapa kita di dalam Ramadan kita rasa macam 11 rakaat, ada yang kadang pergi ke masjid sampai 23 rakaat, dia boleh tunggu setiap malam. Habis tu dia tidur, nanti pukul 2 ataupun 3, pukul 4 dia bangkit tahajud. Benda ni kalau kita menggunakan akal dengan neraca pada malam-malam biasa, benda ni mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan berbeza dengan bulan yang lain dengan memberikan motivasi bahawa kita buat sekian, Allah Ta'ala gandakan dengan gandaan yang banyak dalam Ramadan, dengan salat, zakat ataupun sedekah dan sebagainya. Kita tak nafikan, bahkan Nabi SAW pun akan memperbanyakkan perbuatan baik. Kerana Nabi SAW ajwadun nas, Nabi SAW itu adalah yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakun, dan paling pemurahnya Nabi SAW tu ketika Nabi SAW berjumpa dengan Jibril. Tadarus, memperbaiki bacaan Nabi SAW dengan Jibril. Di sini ada dua perkara yang kita boleh ambil iktibar. Yang pertama, apabila Nabi SAW sampai di dalam Ramadan, Nabi mempunyai sifat yang berbeza, yang bertambah eager untuk melakukan ibadah lebih daripada bulan Ramadan. Yang kedua, apabila satu orang sampai kepada tahap ingin taqarrub dengan Allah, Nabi SAW berjumpa dengan Jibril, mempelajari Quran, memperbaiki bacaan Quran. Namun Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tanggungjawab kebaikan terhadap manusia. Nabi pemurah, Nabi jumpa dengan Jibril, Nabi mempelajari Quran, Nabi memperbaiki bacaan Quran, dan Nabi wa ajwadu ma yakun, dan Nabi bertambah ataupun menjadi yang kemuncak kepada pemurahan Nabi itu ketika Nabi berjumpa dengan Jibril. Apabila kita berada dalam Ramadan dan kita sungguh-sungguh melakukan ibadah, namun kita melupakan the other part of our life, iaitu untuk deal dan berkomunikasi dengan manusia, bermuamalat dengan manusia, ia tidak memenuhi tuntutan ataupun petunjuk Nabi SAW seperti difahami dalam hadis ini. Dan bagi satu orang yang apabila Allah Ta'ala memberikan banyak kelebihan, motivasi dalam Ramadan, dia buat, macam mana Ustaz kalau saya keluar daripada Ramadan saya tak buat, saya kurang sedikit? Yang pertama, kita boleh katakan ia adalah satu benda yang fitrah. Nabi SAW dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Nabi kata, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan,
pelaku kesilapan. Sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan itu mereka yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah menyebut dalam surat Fussilat ayat ke-6, Allah kata, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Engkau istiqamahlah kepadanya dan engkau bertaubatlah. Ketika membincangkan ayat ini, Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa ayat ini memberikan maksud bahawa kadang-kala ataupun tidak menjadi satu perkara yang mustahil orang yang dalam keadaan istiqamah akan melakukan, akan cuai di dalam istiqamah dia. Dan tuntutan ayat tadi, wastaghfiruh, dan engkau mintalah ampun pada Allah. Bukanlah satu orang buat ni, there is no chance, no chance at all untuk kita tinggalkan ataupun mungkin tercuai sedikit. Benda ini adalah benda yang logik bahawa kita akan sampai kepada tahap mungkin kita lemah iman, atau mungkin kita penat, ataupun mungkin kita malas. Tapi yang penting juga adalah wastaghfiruh, mohonlah ampun pada Allah supaya kembali kepada istiqamah tadi. Cabaran yang paling besar adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita boleh tunggu tengok nak masuk waktu subuh pukul 5.50 sebagai contoh. Kita kata, oh nak buat 2 ataupun 4 rakaat. Kita boleh set bila dengarnya kita bangkit sebab takut terlepas daripada waktu makan sahur. Jadi benda yang sama boleh menjadikan peringatan kepada kita dalam Ramadan. Kita perlukan sedikit tambahan untuk kita push ourselves buat perkara yang sama di luar daripada Ramadan. Di negara barat ataupun terutama di tempat, kalau katakan saya di UK ataupun di London sendiri, wallah alam, nak kata menghidupkan malam istiqamah terutama dalam Ramadan benda yang tak susah. Sebab apa? Malam kami pendek. Okey, kami berbuka lebih kurang dalam 9.30 malam, berbuka masuk maghrib, dan kami habis subuh lebih kurang 2.30 hingga pukul 3 pagi. Jadi apabila kami salat lebih kurang masuk waktu pada awal pada Isyak dalam pukul 11, dan sehinggalah dia mula lambat awal-awal sehingga 10.30, maka waktu kalau kata tidur memang akan terlepas. Okey, jadi kebanyakannya akan dipenuhi oleh orang dan juga salat. Bahkan masjid-masjid pun 10 malam terakhir begitu melebihi daripada Jumaat. Sebab Jumaat laki saja, tapi bila pada 10 malam terakhir lelaki dan perempuan memenuhi masjid. Dan di negara-negara sebegitu dia tak macam kita. Apabila contoh kita puasa, kita dalam Ramadan kita berpuasa, kawan kita nak makan sekalipun dia akan cari tempat yang tertutup, jangan bagi orang nampak. Tapi negara tu mana nak kita ada siapa-siapa nak tegur kita, siapa-siapa nak larang kita, ataupun ada penguat kuasa akan masukkan dalam van jenazah bawa jalan ke apa. Tak ada. Namun apabila satu orang itu ada nilai ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ia datang daripada diri. Okey, ia mu'abbir, turjuman. Hati yang ikhlas itu memberikan manifestasi daripada hati yang ikhlas itu akan menyebabkan tindakan kita dan menggambarkan hati kita melalui tindakan kita. Jadi untuk kata bukan sahaja di negara barat, bahkan di sini pun untuk satu orang nak kekal puasa, tiada siapa yang boleh tahu. Katakan dia tadi dah makan, dia keluar mungkin muka ada biru ke merah ke, oh dia tadi dah balun 3 pinggan tadi lah pukul 10. Tak ada. Ia datang daripada diri. Memang musuh terbesar kita adalah diri kita, sama ada kita nak mengambil tindakan itu ataupun tidak. Apabila kita memulakan, kita mengambil keputusan bahawa aku tak mau puasa, aku tak mau salat malam, aku tak mau itu dan ini, bermaksud ia akan berentetan dalam banyak perkara untuk kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang terbesar melawan nafsu diri sendiri, dan kita tahu di mana tahap kita. Tidak ada orang lain yang boleh kata engkau kuasa kau macam ni, tak ada. Tetapi kita tahu kalau kita pergi ke tempat ini kita akan pergi ke mana, kalau kita masuk ke dalam kelompok ini kita akan pergi ke mana.
Bahkan kita sendiri tahu apabila kita masuk dalam Ramadan dan kita keluar daripada Ramadan, sama ada Allah ampunkan kita ataupun tidak, we can tell by ourselves. Kita boleh tahu. Kita mohon pada Allah ampun itu, ampun ini, tetapi tidak terdetik dalam jiwa dan hati kita untuk meninggalkan maksiat tersebut. Sudah tentu Allah tidak ampunkan kita. Apabila kita merasakan bahawa ketika mengangkat tangan, ya Allah ampunkanlah aku, ia memberitahu kepada jiwa dan perasaan kita, ini perkara yang aku mesti tinggalkan. Dan tindakan kita selepas itu akan kita buat apa-apa yang boleh menjauhkan kita daripada bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Cabaran terbesar diri kita yang luar mungkin ada, mungkin kuat dan lemah, tetapi diri itu yang memilih sama ada kita mahu meneruskan berada di dalam cabaran tadi ataupun untuk pergi lebih dekat taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Ustaz Abu Hafiz. Tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Tadi kita cerita berkaitan dengan Ramadan. Sekarang saya nak kita alih perhatian kita pula untuk Syawal. Saya tak lama lagi kita dah nak raya. Saya rasa kedua-dua ahli panel kita ni ada kelebihan kerana seorang pernah duduk di Qatar dan seorang pernah duduk di UK. Jadi saya nak minta Ustaz Salman cerita sikit, raya di Qatar ni lagu mana? Kan? Lepas tu cerita pengalaman sikit dan apa nasihat Ustaz Salman kepada hadirin pada malam ini, bagaimana nak berhadapan dengan hari raya dan bagaimana sepatutnya kita sebagai seorang Muslim berhari raya sesuai dengan ketetapan syarak. Boleh Ustaz Salman cerita? Okey. Saya ringkaskanlah sebab dah dekat pukul 11 ni. Tapi banyak soalan. Cuma soalan yang pertama, bagaimana raya di Qatar ni? Saya sebenarnya kena musibah 2 tahun tak balik raya. Ini tahun ketiga baru balik raya. Jadi 2 tahun sebelum ni raya di Qatar. Kalau nak cerita bab perbezaan ni, yang beza paling mudah, Ustaz Isyam pun tahu sebab Ustaz Isyam duduk raya tak di Madinah tu. Raya di Madinah. Jadi sama, Ustaz Isyam pun tahu. Sama juga di Gulf di Teluk ni, dia sama je budaya dia. Dia raya 1 hari. Dia cuti 2 ataupun 3 hari. Itu di Teluk lah. Itu budaya dia. Beza dengan kita raya sebulan. Bukan sebulan, tambah lagi 10 hari. 10 hari tak akhir dia pergi supermarket. Jadi kita raya 40 hari. Di sana orang raya sehari. Kalau hari pertama tak boleh nak pergi rumah orang, dia pergi hari kedua. Jadi itu budaya di tanah Arab lah secara umum dia. Beza dengan kita raya lagi tak habis Syawal, lagi tu kita raya. Ataupun lagi tak lusuh baju raya, lagi itulah kita pakai baju tu, kita beraya. Jadi itu beza dia lah. Cumanya raya yang sepatutnya ni 1 Syawal tu lah hari raya. Tak apalah kalau kita seronok nak pergi melawat rumah orang lain hari-hari lain tu, tak apa, tak ada masalah, boleh teruskan saja. Kalau kerajaan nak bagi cuti sampai 5-6 hari pun alhamdulillah kita ambil. Christmas pun kita ambil, apatah lagi raya kedua, raya ketiga, lagi kita ambil. Jadi itu raya. Berkaitan dengan raya ni, dia 1 hari raya yang rasmi. Yang tak rasmi ni kalau nak berseronok, berterusan, pergi melawat, pakai baju baru, pakai baju cantik ni semua, terpulanglah kepada kita masing-masing. Jadi tuan-tuan, menyambut raya ni dia ada beberapa hukum hakam yang tak ada pada hari-hari lain. Raya. Apa yang tak ada pada hari-hari lain? Sebahagian ulama yang contohnya ulama yang mengharamkan muzik dan sebagainya, sebahagian daripada ulama pada hari raya mereka benarkan. Sebahagian ulama yang mengharamkan mereka benarkan, menunjukkan yang raya ni dia special. Raya ni untuk menghidupkan keseronokan. Nabi SAW apabila Nabi keluar pergi salat raya ni, Nabi pakai baju yang cantik. Nabi pakai baju yang, Nabi jarang pakai baju tu, baju yang raya sahaja Nabi pakai, baju yang cantik. Jadi itu raya. Raya ni menzahirkan keseronokan. Dia adalah hukum hakam khas raya. Antaranya takbir. Disunahkan untuk banyak bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu cukupkanlah bilangan hari-hari kamu puasa, kemudian kamu bertakbirlah kepada Allah di atas petunjuk yang Allah bagi kepada kamu. Jadi takbir. Orang Melayu dia pelik sikit, dia kata sebelum 1 Syawal tak boleh takbir. Kalau dia dengar lagu raya kan, CD raya tu, masuk bunyi takbir, cepat-cepat dia forward, dia pergi ke depan. Dia tak boleh dengar takbir. Sampai hari raya tu baru dia boleh dengar. Tak tahu, sebahagian orang kata ikut mazhab Melayu, bulan puasa ni malaikat tak azab orang dalam kubur. Ini mazhab Melayu. Syafi'i tak ada, Maliki tak ada, Melayu je.
bulan puasa ni Allah tak azab orang dalam kubur. Jadi bila start bunyi takbir ni, maksudnya hari raya dah mula. Jadi malaikat bila bunyi takbir, dia tahu Ramadan dah habis. Jadi dia akan seksa orang mayat dalam kubur tu. Jadi sebab tu sebahagian mereka berkata jangan pasang takbir raya, tunggu betul-betul hujung Ramadan baru pasang. Nasib baik 1 Ramadan. Kalau 3 bulan dia tak takbir, dia ingat malaikat pun tak tahu ke apa ke. Oh, Ramadan dah habis rupanya. Ini cerita yang merepek-merepek lah. Takbir ni, kita takbir pada bila-bila masa. Takbir ni juga satu gambaran keseronokan. Nabi SAW bila balik perang, mereka bertakbir. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbir. Balik dari berperang, seronok mereka, menang, takbir. Begitu juga benda-benda yang menaikkan semangat dan sebagainya, takbir dibuat. Jadi itulah raya. Dia kena menzahirkan keseronokan. Seperti biasalah, batasan syarak tu dijaga, zahirkan keseronokan. Cuma beza sikit orang-orang kita ni, kadang-kadang raya tu menjadi masa untuk menzahirkan kesedihan. Itu tak kena lah. Sedikit tak kena. Gambar-gambar dekat TV ni, kami orang Penang, kami tak panggil movie, kami panggil gambar. Okey. Gambar-gambar kat TV ni 2-3 hari sebelum raya ni semua gambar-gambar sedih. Gambar hari raya tu lah dia nak teringat mak dia dah mati 20 tahun lepas dah. Dia tak ingat. Hari raya tu baru dia nak ingat. Kita kata ingatlah hari lain, hari raya ni seronok lah. Ingat juga, tapi hari raya ni untuk berseronok. Orang tak boleh beli tiket bas, nak balik raya sedih, tumpang van ke apa ke. Boleh cerita-cerita begini, kalau boleh ni dikurangkan. Sebab dia bercanggah dengan prinsip asal raya untuk kita berseronok. Begitu juga sebahagian budaya orang kita yang dia suka pergi ke kubur pada hari raya. Dia pergi ke kubur, hari itulah dia nak pergi kemas kubur. Sebahagian mereka kalau kita tanya, hang setahun berapa kali hampir kubur? Dia kata aku sekali je. Bila hampir kubur? Hari raya pertama yang aku pergi. Yang ni memang punah betul. Nabi suruh ziarah kubur. Nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirakumul maut. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang kamu pergilah ziarah. Sebab ziarah kubur tu mengingatkan mati. Jadi boleh ziarah kubur, jangan hari raya baru nak ziarah. Sebab bila kita ziarah kubur, dia melahirkan kesedihan. Dia buat kita fikir yang, oh aku ni nak mati. Ataupun kita terkenang orang tu, Mamat ni dulu baik, memang dia tolong orang, banyak dia buat kerja baik, tapi orang semua kata dia laju sangat, dia pun mati aksiden. Kita pun teringat. Boleh nak teringat tak apa, hari lain lah. Hari raya ni elok kita berseronok. Jadi itulah yang pentingnya, ringkasannya, berseronok dengan cara yang tidak melampaui batasan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Salman, cantik tu. Ustaz Abu Hafiz, cerita sikit pengalaman raya di UK ni lagu mana? Lepas tu apa nasihat untuk? Okay. Pertama, perkara yang paling penting adalah saya tak pernah beraya di UK lagi. Walaupun beberapa pihak jumpa dan minta supaya hantar salam perantau, akhirnya saya akan membaca salam perantau saja di Malaysia. Okay. Pertama di sana dia tidak ada cuti ya. Confirm tak ada cuti. Sebab ia bukan negara Islam. Okey, walaupun Perdana Menteri dia, setiap Perdana Menteri terutama macam David Cameron akan buat ucapan khas kepada umat Islam, memberikan ucapan tahniah kepada umat Islam pada Ramadan dan juga Aidil Fitri. Namun ada di beberapa tempat yang memang majoriti dan banyak tempat orang-orang Islam, terutama Pakistan dan juga India. Di London itu sendiri, antaranya di East London, di kawasan-kawasan timur, antara tempatnya Whitechapel, merupakan satu masjid ataupun tempat di mana, kalau tidak silap saya, yang dibenarkan untuk mengumandangkan azan secara terbuka pada waktu Jumaat sekali ya. Okey, sebab majoriti tempat itu adalah dah hampir tempat itu dimakanlah orang-orang selatan, Asia Selatan ni. Jadi untuk kata panjang ataupun tidak tu, oleh kerana tak ada cuti, mungkin hanya meraihkan ambil cuti pada hari tersebut. Ada yang bahkan ada yang bekerja. Saya tanya beberapa kawan yang tak balik raya, dan dia kata bahkan dia kerja pada hari tersebut. Dan ada kawan-kawan yang kata pada hari tersebut juga, hari raya tu, ada yang pergi kelas sekali pun. Pagi tu solat raya dah pun dah pergi kelas. Okey. Ayat yang tenggelam dalam emosi ada lah. Okay, tapi yang kadang-kadang benda ni mungkin ada yang kalangan family, ada duduk sekali, mereka buat makan sekali.
dan terutama kedutaan-kedutaan akan buatlah makan. Cuma antara nasihat saya ia memerlukan kepada kita, sesama kita yang mungkin kita tidak cukup ramai di kalangan sunnah, untuk membudayakan benda-benda yang bersifat gembira dalam Ramadan. Namun tidak salah untuk memulakan perkara yang baik. Sesuatu dalam Ramadan kita bincang ataupun kita bagi tahu tentang benda-benda yang gembira. Ada orang kata, oh susah Ustaz, lagu P.Ramlee tu dah memang evergreen. Kalau tak ada tu memang, kalau katakan kata Ustaz Salman, kalau apa takbir raya tu tak dibuka, jadi malaikat pun terlupa nak seksa mayat dalam kubur. Kalau kata lagu P.Ramlee tu tak dibuka, mungkin pemegang mohon besar raja-raja pun lupa nak umum, kan? Tetapi satu benda yang baik adalah kita mulakan dahulu untuk gerakan sunnah pada awal-awal 5 ataupun 10 tahun lepas. Tak ada siapa yang tahu, bahkan macam very alien. Dan juga untuk orang yang banyak menghidupkan malam-malam Ramadan. Dulu nak tengok masjid penuh payah, tapi sekarang budak-budak kecil pun datang sekali, walaupun tak bangkit tapi dia tidur, meraihkan dan meramaikan malam-malam di masjid, malam-malam 10 malam terakhir. Bagaimana kita buat sesama mungkin kawan kita atau perlakuan pelik kita yang selalu berkongsi benda-benda yang gembira untuk menyambut Aidilfitri. Dan kadang-kadang orang akan bertanya, ini di antara resipi orang-orang sunnah ini mengembangkan kefahaman sunnah itu. Kadang-kadang kita salat, tangan kita letak di dada orang lain, letak di bawah, ataupun kadang-kadang kita gerakkan jari, dan juga kadang-kadang kita turun tangan dahulu ataupun turun kaki dahulu, atau benda yang mungkin sedikit berbeza ataupun banyak berbeza dengan orang ramai, dan menyebabkan orang mula berfikir dan bertanya. Antara masalah apabila kita paksa orang, kita paksa tanpa ada hikmah, menyebabkan dia dipaksa, dia tak mau, dia tolak. Tapi apabila kita sabar, dia mula akan bertanya. Bila dia mula bertanya, bermaksud dia bersedia untuk menerima maklumat baru ataupun untuk berubah kepada benda yang dia yakin itu adalah lebih benar. Ialah lebih benar. Sebab tu bagi orang yang bertanya ni, bermaksud mental ataupun intelek dia cukup bersedia untuk menerima perkara itu. Sebab macam saya dan Ustaz Salman adalah presiden kelab debat bahasa Arab di UIA, dan kami tak buat macam gerakan dakwah sunnah kepada orang macam kelas ataupun kelas mingguan, bulanan di UIA, tak. Tetapi kami banyak mengembangkan perkara tersebut ataupun berbincang perkara tersebut di kalangan debaters. Sebab untuk memahami benda yang baru ataupun benda yang kompleks, ia bukan dalam agama, ia bukan memerlukan sahaja orang itu pelajar agama, tetapi orang itu mampu memproses apa sahaja maklumat dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Ada yang kadang-kadang tak ada idea langsung tentang sunnah, tapi kita bentangkan idea, ia bertepatan dengan method, dengan metodologi pemikiran dia. You kata benda ni salah, tapi you buat juga. Kenapa salah? Oh, salah lah. Ada aku kata salah, aku salah lah benda ni. Dia memerlukan kepada penjelasan. Okay? Dan orang-orang seperti inilah yang merupakan market terbesar kepada gerakan dakwah sunnah. Maka apabila kita nak mempromosi sunnah, terutama di dalam seperti soalan Idul Fitri, ia memerlukan kepada kita kesabaran. Ia mungkin jalan yang jauh dan hikmah, sehinggalah orang sendiri yang meminta penjelasan terhadap kenapa engkau buat macam tu, dan apakah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam menyambut hari raya atau Idul Fitri dan ibadat-ibadat yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz. Tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, saya rasa banyaklah manfaat yang boleh kita dapat pada malam ini. Sedikit berkaitan dengan Ramadan, sedikit berkaitan dengan Syawal. Mudah-mudahan saya harap perkongsian pada malam ini, kalau tak banyak pun tuan-tuan dapat ada beberapa poin-poin penting yang saya rasa bagus yang disebut oleh Ustaz Salman dan juga Ustaz Hafiz. Kita pakat-pakat ambil perhatian tentang perkara tersebut, dan yang paling penting sekali kita pakat-pakat amal, dan kita pakat-pakat saling mengingati antara satu sama lain
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita paling harapkan, mudah-mudahan pengakhiran kita dalam bulan Ramadan kali ini merupakan pengakhiran yang baik, dan kita harapkan mudah-mudahan pada hari raya nanti kita semua akan bergembira, bertakbir, kerana kita sudah pun berjaya menjadi orang kata apa, maksud utama kenapa kita berpuasa dalam bulan Ramadan, iaitu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua ahli panel kerana memberi kerjasama yang cukup baik, walaupun sebenarnya tak ada satu benda yang tersusun, tapi apa pun saya rasa banyak manfaat yang tuan-tuan boleh dapat pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua akan dapat beramal, dan juga kita semua dapat istiqamah dengan apa yang telah kita laksanakan dalam bulan Ramadan kali ini insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, saya rasa takat tu dulu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur IQ kerana bagi ruang ini, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.